Anda bersama saya Izan Uthman, inilah berita utama hari ini. Jumlah pengambilan pekerja di Singapura susut kepada 2,400 orang pada suku pertama tahun ini, sedang kadar pengangguran pula merangkak naik. Menteri Pertahanan tekankan walaupun Singapura tidak terlibat dalam peperangan, SAF perlu kekal berwaspada di tengah-tengah ketegangan sejagat yang meningkat. RLAF kumpulkan dana lebih $2.4 juta dalam kempen terbarunya bagi tujuan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Salam sejahtera. Pasaran buruh berkembang pada rentak lebih perlahan pada suku pertama tahun ini berbanding 3 bulan sebelumnya. Jumlah pengambilan pekerjaan merosot kepada 2,400 pekerja daripada 7,700 pada suku terakhir 2024. Pengambilan pekerja di kalangan penduduk tidak sama rata merentasi sektor-sektor berbeza. Jumlahnya meningkat bagi sektor kesihatan dan khidmat sosial serta kewangan dan insurans. Angkanya bagaimanapun merosot bagi perkhidmatan profesional serta teknologi maklumat dan perhubungan. Kadar pengangguran jangka panjang bagi penduduk merangkak naik kepada 0.9% pada Mac berbanding 0.8% pada Disember tahun lalu. Kadar itu masih berada dalam julat yang tidak menandakan kemelisitan. Sementara itu, jumlah kerja kosong pula meningkat kepada 81,000 daripada 77,500. Menurut Kementerian Tenaga Manusia, angka itu belum mencerminkan potensi kesan negatif daripada tarif pentadbiran Trump. Tambah MOM, syarikat-syarikat di sini mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam merancang tenaga kerja mereka di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi. Mereka juga berhati-hati bila mengambil pekerja baru dan pada masa yang sama mengelakkan pembuangan terlalu ramai pekerja. We expect this caution to continue and hiring demand to moderate further, especially with the impact of the US Liberation Day tariffs, which were announced just 2 months ago in April. Notwithstanding the ongoing uncertainty, I want to reassure everyone that there are still good job opportunities available, and this is especially in the growth sectors. Singapura akan mengkaji kesan kenaikan paras air laut ke atas 8 pulaunya termasuk Pulau Tekong, Pulau Bukom serta Pulau Subar Darat dan Pulau Subar Laut. Agensi Air Negara PUB hari ini melancarkan tender bagi kajian penilaian risiko itu yang dijangka bermula tahun depan. Kajian selama 2 tahun itu akan meneroka keberkesanan langkah-langkah perlindungan pantai yang dapat dibangunkan dan dilaksanakan. Menjelang tahun 2100, kajian iklim meramalkan tahap air laut secara purata akan meningkat lebih 1 meter disebabkan pemanasan global. Lantas, PUB sedang mencari pakar untuk melakukan model kejadian banjir serta penilaian risiko ekonomi di 8 daripada lebih 60 pulau di perairan Singapura. Menurut PUB, Pulau Ubin dan Pulau Ketam yang tidak disertakan dalam kajian ini akan dimasukkan sebagai sebahagian daripada kajian bagi tapak masa hadapan khusus bagi pantai timur laut terdiri daripada Punggol dan Pasir Ris. The 8 islands were identified based on PUB's preliminary assessments of the exposure of the islands to rising sea levels and also the potential impacts of a flood to the developments on these islands. So the new risk assessment study will help us better understand the coastal flood risk to each island so as to plan forward and develop the appropriate coastal protection measures for them. This will enable us to preserve these spaces for the current and future generations to come in the midst of climate change. Ketegangan global sedang mewujudkan ketidaktentuan ekonomi yang mengancam pekerjaan, gaji dan harga barangan di Singapura, kata Menteri Pertahanan Chan Chun Sing.
Walaupun negara tidak dalam keadaan berperang, ia juga bukan dalam keadaan aman, tambah beliau. Lantas, Angkatan Bersenjata Singapura SAF harus kekal berwaspada selain secara aktif mengukuhkan kerjasama di bidang pertahanan. Dengan itu, Singapura dapat kekal sebagai sebuah wahana ketenangan di tengah-tengah ancaman keselamatan yang meningkat. So today we are not at war, but neither are we at peace. Today, every day, across all the 4 services of the SAF, they have to deal with a range of threats and challenges on a daily basis. Encik Chan menjelaskan keupayaan SAF sentiasa diuji dan itu memerlukan usaha tanpa henti untuk kekal berada di hadapan. Ancaman bukan sekadar dalam bentuk fizikal, malah di ruang siber di mana serangan berlaku lebih hebat dan pantas menjejas kehidupan seharian rakyat. Every day, we are dealing with the other whole of government agencies, thousands of attempts to penetrate our systems. It's a 24/7 operation to keep our system safe and secure. Because if they penetrate our system, it's not just a reputational issue or loss of some classified information. There could be real consequences on simple things from our banking system to whether our energy, our power grid will work, our water grids will work, our financial systems will work. Jika serangan-serangan itu tidak menjadi tajuk berita, bermakna sistem sedia ada berkesan. Namun tajuk-tajuk berita baru-baru ini dipenuhi konflik sejagat. And this will then have implications of the job opportunities in our country, the kind of wages that our people can command, and even the prices that we have to pay for the commodities that we have. So why would the average Singaporean be concerned? Because of jobs, wages and prices. Encik Chan memberi amaran konflik luar negara boleh mencetuskan ketegangan dalam negeri serta meningkatkan risiko keselamatan termasuk pengganasan. SAF sentiasa bersiap siaga bagi ancaman sedemikian yang sering dirahsiakan atas sebab-sebab strategik. Encik Chan akur terdapat sokongan bagi perbelanjaan pertahanan lebih tinggi jika perlu, namun menekankan ia perlu kekal fleksibel dan berdaya tahan. Penduduk Singapura yang kian menua juga bermakna lebih banyak tanggungjawab perlu dipikul anggota NS sepenuh masa dan kerahan. MINDEF juga sedang meneroka peranan-peranan baharu pertahanan bagi mereka yang tidak menjalani perkhidmatan negara, terutama kaum wanita dan para relawan. Minat daripada golongan tersebut juga sudah meningkat dengan 8 pemohon bagi setiap slot yang tersedia. Menggulung wawancara, Encik Chan, seorang mantan Panglima Tentera Darat, mengimbas beberapa perkara yang kekal teguh dalam SAF, nilai terasnya yang tidak berbelah bahagi dan komitmen tanpa henti untuk kekal bersedia bagi apa jua cabaran masa hadapan. Lebih $2.4 juta berjaya dikumpulkan RLAF bagi membantu para penduduk di Gaza. Sedang Washington pula menyuntik dana $30 juta Amerika kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza. Kesemua laporannya selepas pesanan-pesanan berikut. Yayasan Rahmatan lil Alamin RLAF berjaya mengumpulkan dana lebih $2.4 juta bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam kempen terbaharunya. Jumlah tersebut terkumpul dalam tempoh kurang 3 bulan dengan kerjasama tabung kanak-kanak PBB, UNICEF, Bulan Sabit Merah Mesir dan Pertubuhan Tempatan Humanity Matters. Sumbangan tersebut akan digunakan untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan, air bersih dan bekalan perubatan kepada penduduk Gaza yang terjejas. Kesemua dana akan disalurkan menerusi rakan kongsi yang dipercayai termasuk UNICEF. RLAF berjaya mengumpul dana lebih $15 juta bagi membantu Gaza sejak November 2023. Krisis kemanusiaan di Gaza memberi kesan mendalam kepada ramai rakyat Singapura. Penyerahan cek hari ini mencerminkan hasrat mendalam kita untuk membantu mangsa-mangsa konflik di Gaza. Saya ingin menjamin kepada semua bahawa pemerintah dan
kita masyarakat Singapura sentiasa komited untuk menyumbang kepada mangsa-mangsa di Gaza sana, dan kami sedang memikirkan aspek-aspek yang boleh dilakukan, dan kami akan berkongsi dengan anda apabila ia siap nanti. Sehubungan itu, Jabatan Negara Amerika Syarikat meluluskan suntikan dana $30 juta Amerika kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza GHF, sebuah usaha bantuan kemanusiaan yang dililit kontroversi dan disokong sepenuhnya oleh Israel. Yayasan privat itu turut dituduh gagal bersikap berkecuali sejak ia mula beroperasi pada lewat Mei. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, hampir 500 penduduk terbunuh berhampiran pusat-pusat pengagihan GHF ketika mereka cuba mendapatkan bekalan bantuan. GHF bagaimanapun menafikan insiden-insiden yang membawa maut itu berlaku di pusat-pusat pengagihannya. Pentadbiran Washington sebaliknya menyatakan suntikan dana itu sebahagian daripada usaha Presiden Trump untuk memupuk keamanan di rantau tersebut dan menyeru agar negara-negara lain turut menyokongnya. Kumpulan-kumpulan kemanusiaan utama dan PBB bagaimanapun berkeras enggan bekerjasama dengan GHF. Ini atas alasan bahawa ia mencabuli prinsip asas kemanusiaan dengan menyelaraskan pengantarannya dengan kepentingan ketenteraan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi membidas dakwaan Presiden Trump bahawa kedua-dua pihak akan bertemu minggu depan untuk berunding. Dalam wawancara bersama penyiar rasmi IRIB, Encik Araghchi menekankan Tehran tiada sebarang rancangan untuk menyambung semula rundingan nuklear bersama Washington di tengah-tengah ketegangan yang semakin meningkat ekoran serangan Israel dan Amerika ke atas Iran. Tambah beliau, kemungkinan rundingan disambung sedang dipertimbangkan tetapi bergantung sama ada kepentingan Tehran akan dilindungi. Sebelum itu, Parlimen Iran meluluskan rang undang-undang untuk menggantung kerjasama dengan Agensi Atom Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Encik Araghchi berkata, kerjasama Iran dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan mengambil bentuk yang baharu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Washington sudah memeterai perjanjian perdagangan dengan Beijing menyusuli rundingan di London dan Geneva bagi meredakan perang dagang global. Menurut Rumah Putih, perjanjian itu berdasarkan kesepakatan yang dicapai sebelum ini. Beijing bagaimanapun belum memberikan sebarang komen. Menurut pentadbiran Trump, perjanjian itu menumpukan ekspor nadir bumi ke Amerika. Setiausaha Perdagangan Amerika Howard Lutnick memberitahu Bloomberg setelah Beijing menunaikan janji Washington akan menarik balik tarif balasan yang dikenakan. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. Acara Raikan Ilmu kembali pada bulan depan dan akan jelajah ke dua lokasi baru dengan lebih 100 kegiatan ditawarkan buat seisi keluarga. Perinciannya sekembali berita nanti. Sempena Hari Dadah Sedunia, kempen Dadah Itu Haram melancarkan logo barunya sekaligus menandakan komitmennya yang berterusan untuk memerangi anasir dadah. Rekaan baru logo itu hasil maklum balas orang ramai agar dapat menarik perhatian golongan muda. Daripada ini kepada yang ini. Inilah logo baru kempen Dadah Itu Haram yang dilancarkan Menteri Negara Kanan Ehwal Dalam Negeri Dr. Faisal Ibrahim hari ini. Beliau berharap rekaan baru ini dapat menarik perhatian golongan muda setelah menerima maklum balas daripada orang ramai. Kita boleh terus meningkatkan kerelevanan logo yang kita sedia ada sekarang, di mana kami menerima maklum balas di mana ia harus lebih terang, nyata dan juga boleh mendekati golongan belia.
Justru saya gembira kerana kita dapat melancarkannya pada hari ini, lebih-lebih lagi dengan adanya World Drug Day. Ini antara cara bagi mempergiatkan lagi usaha untuk membantras dadah meskipun beberapa kemajuan telah dicapai masyarakat Melayu dalam beberapa tahun lalu. Tahun lalu, seramai 436 pesalah dadah baharu Melayu diberkas, namun jumlah itu lebih rendah berbanding 610 tahun lalu. Kadar kebentanan 2 tahun juga lebih rendah bagi pesalah Melayu. Kami akan meneruskan usaha ini untuk bekerjasama dengan agensi-agensi seperti MUIS, para bekas panduan dan juga badan-badan informal yang lain supaya bukan saja kita boleh bekerjasama tapi melakukan sesuatu yang bermakna. Di majlis pelancaran di Masjid Sultan ini, Dr. Fashal menyanjung sumbangan dan kerja keras pihak masjid dalam usaha ini. Menerusi kempen ini, Biro Narkotik Pusat telah bekerjasama dengan MUIS dan 70 masjid dalam menganjurkan program-program bagi tujuan tersebut. Maklum balas daripada belia dan ibu bapa amat menggalakkan, menandakan pendekatan ini benar-benar menyentuh hati dan memberi impak yang bermakna. Kami berharap program ini dapat diteruskan lagi untuk kita membina satu ummah yang kuat dan juga berpegang teguh dengan agama dan dalam masa yang sama bebas daripada dadah. Kempen Dadah Itu Haram kini masuk tahun ke-8-nya sejak dilancarkan pada 2017. Saudara, lebih banyak kegiatan baru dan menarik boleh dijangkakan masyarakat dalam kempen Raikan Ilmu tahun ini. Acara Raikan Ilmu di Kejiranan pula akan menjelajah ke 2 lokasi baru iaitu di Yishun dan Chua Chu Kang. Selain kegiatan untuk kanak-kanak, bengkel dan pameran kerjaya juga disediakan bagi golongan dewasa. Belajar menggunakan sisa plastik untuk menghasilkan alat berguna seperti karabina ini. Inilah antara aktiviti menarik yang disajikan dalam acara Raikan Ilmu di Kejiranan tahun ini. Dikendalikan oleh Plastify, ini juga merupakan kali pertama syarikat itu mengambil bahagian dalam acara tahunan ini. When I heard about this event, we've heard about it last year, and this year when I saw the email, I felt that it was very, very well-rounded, and sustainability was one of the main pillars of the event, and it was an easy yes. Ia merupakan antara 60 rakan kongsi yang menawarkan pelbagai kegiatan menarik dalam Raikan Ilmu 2025. Jumlah aktiviti juga meningkat berbanding 80 tahun lalu. Bagi Raikan Ilmu 2025 tahun ini, kita mempunyai pelbagai aktiviti daripada 60 pihak rakan kongsi, iaitu daripada agensi pemerintah, daripada institusi Islam, daripada rakan kongsi kami daripada industri dan juga daripada grup-grup yang daripada komuniti juga. Bagi kami ini adalah pentinglah di mana kita akan membawa lebih daripada 100 aktiviti kepada masyarakat, bukan saja di Marina Bay Sands tapi juga di tempat-tempat di Yishun, di Tampines dan juga di Chua Chu Kang di sini. 2 lokasi baru terpilih kali ini ialah Safra Chua Chu Kang dan North Point City di Yishun. Setiap lokasi menjanjikan beberapa kelainan. Di Safra Chua Chu Kang ini misalnya, para pengunjung boleh melakukan aktiviti-aktiviti mencabar dan seronok seperti ini. Selain itu, ibu bapa dan golongan dewasa juga dapat mengikuti bengkel pembangunan kerjaya dalam bidang kejuruteraan, sains hayat dan pendidikan awal kanak-kanak yang disediakan oleh rangkaian profesional mendaki. Kami rasa ini adalah penting, bukan saja bagi belia kita atau pelajar kita, tapi juga bagi ibu bapa yang sedang mempunyai kerjaya di hari ini. Dan di sini kita juga berharaplah dengan melihat akan trend-trend terkini, ia juga akan membawa kita membuat thinking lah akan apakah kita harus lakukan untuk meningkatkan kerjaya kita, kemahiran kita dan potensi kita dalam Singapura yang sedang berkembang.
Berita Mediacorp juga akan membangunkan studio mini kami di OTH dan North Point City nanti bagi memberi peluang kepada mereka yang mahu cuba menyampaikan berita, berinteraksi dengan para wartawan dan penyampai berita kami dan peluang sertai peraduan baca berita. Selain acara raikan ilmu di kejiranan pada hujung minggu, beberapa acara juga akan diadakan termasuk simposium mendaki yang akan menghimpunkan golongan pengkaji, penggubal dasar dan pihak-pihak berkepentingan. Sebuah kemudahan yang diperluas untuk produk penjagaan mata dijangka mencipta peluang pekerjaan baru dalam bidang pengeluaran, kawalan mutu dan pengurusan pengedaran. Syarikat Swiss America, Alcon, turut meraikan kehadiran lebih 2 dekad di Singapura. Sejak tahun 2004, Alcon melabur lebih 600 juta dolar Amerika di sini termasuk bagi kemudahan barunya di Tuas. Pengasas Amazon Jeff Bezos dan wartawan Lawrence Sanchez memulakan majlis perkahwinan mewah mereka selama 3 hari di kota Venice, Itali. Lebih 200 tetamu dari pelbagai latar belakang turut hadir sama termasuk para selebriti, pemimpin politik dan ahli niaga. Dengan anggaran kos sekitar 50 juta dolar Amerika, pesta tersebut digelar sebagai majlis perkahwinan abad ini. Sebuah pertunjukan cahaya setinggi 280 meter akan berlangsung di bangunan pencakar langit UOB Plaza sehingga Hari Kebangsaan sepenuh ulang tahun ke-90 bank itu beserta ulang tahun ke-60 kemerdekaan Singapura. Malah persembahan di bangunan Bank UOB turut mencatat 3 rekod dunia Guinness untuk pancaran kanvas cahaya tertinggi, paling terang dan terpanjang di dunia. Sekian sahaja berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.